Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kandang lembu di Banting untuk meninjau lembu-lembu korban di mana dan ini dia ketua dia, owner, ketua ni Tuan Haji Hassan bin Musa bersama timbalan dia, timbalan pawai Tuan Haji Syuaib Sharif dengan owner lembu Tuan Hamad, owner lembu kita. Kita meninjau 5 ekor lembu hari ini di kampung di Banting, Selangor. Okey, cantik. Oh, ini dia kandang dia. Tuan Hamad membawa kita ke kandangnya, ke mana beberapa ekor lembu telah dipelihara. Lembu dengan kambing. Ini lembu dia, siap-siap belaka yang akan kita korbankan. Kita buat pemilihan lembu yang terbaik. Yang mana satu lembu ni dimandikan Kita ambil dengan tanduk besar. Bos, ini agak-agak dah berapa umur ni lembu-lembu ni? Semua dah 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas Semua dah 2 tahun ke atas. Oh, ini memang Awalnya saya simpan kat sana. memang dah sesuai untuk korban dah ni. Ni semua dah sesuai lah. Saya ambil Macam mana Tok Hassan, lembu hari ni kita? Alhamdulillah, nampak lembunya besar. Ha. Saiz besar. Ha. Jadi saya rasa dia punya daging pun mau dekat-dekat hampir 90 ke 100 kilo. Wah, nampak gaya Tok Hassan berpuas hatilah dengan lembu-lembu yang pada hari ni Saya rasa puas hati lah. Puas hati. Sebab tahun lepas pun kita ambil kat sini, Alhamdulillah. Kita dapat 90 kilo. Hari ni tahun ni berapa ekor lembu kita nak korbankan Tok Hassan? Kita Alhamdulillah tahun ni pawai ada nak buat korban sebanyak 5 ekor lembu. 5 ekor lembu. Kebanyakannya para yang nak korban tu orang Teluk Menegun Orang tak menegun. Ya, bagus Berapa? Tunjuk ni. Yang mana? Tunjuk ni. Kenapa dengan lembu ni, Cik? Ini kita bagi package untuk power. Kita bagi untuk power package siap sembelih lapah, semua komplit. 5,500 aja dia bagi. Oh, 5,500 harga pasaran Rendah daripada pasaran. Ya. Rendah daripada pasaran. Siap sembelih, siap lapah, siap hantar, siap permit. Komplit. Oh, gitu. Jadi tawaran istimewa daripada pihak Hamad. Kami apa ni? Nama kami? Pakai nama saya Hamad. Ahmad. Okay. Saya berusaha dengan Tok Hassan ni sejak 2004. Dengan Jisuib. Jisuib timbalan kita timbalan pawai. Yang kedepankan saya. Untuk dalam cuba dalam bidang ternakan dan 3 kali ini Alhamdulillah kita teruskan. Ada memang special. Special Saya dengar setengah tempat 881 kepala, tapi Cik Ahmad baru 800 Kita bagi 800 sebab kita dah kira kos dan saya beri saya pada hari kejadian saya akan ada kat situ, saya akan berbantu dan saya sponsor plastik, insya-Allah makan apa saya akan bagi. Siap sembelih sekali Semua kita bagi. Kita akan buat proses, kita akan upload video tu. Ya, hari ni special lah daripada Cik Ahmad ni. Di mana kita tak perlu sembelih di lapangan Kita sembelih di pusat penyembelihan. Ya. Kerajaan rumah sembelih Sungai Manggis. So kat situ kita dah daftar apa semua, so kita akan proses semua kat situ. Okey. So kita dah bawa ke power nanti, siap bersih. Kita akan bawa ke power, siap bersih, so kita akan gotong royong kat situ lah. Untuk processing dia, everything kita akan pakai. Okey, bagus. Tawaran yang istimewa kepada siapa-siapa yang masih ada peluang nak korban ni dalam tempoh 2 minggu lagi boleh berhubung dengan Tok Hassan. Ataupun Tuan Haji Syuaib. Nanti saya bagi nombor telefon dekat bawah ni. Dekat bawah ada nombor telefon dalam kita punya YouTube bawah Siapa yang mengajak tu? Siapa yang mengajak silalah. Betul usaha awal yang boleh lah supaya kita boleh uruskan dengan sebaiknya. Tuan punya Cik Hamad. Kita boleh direct pada tuan punya Cik Hamad, tuan punya lembu, toke lembu kita.
Jom kita tengok power punya pula. Dia tengok lembu yang kita tempah. Bagaimana keadaan lembu kita tempah Lembu dimandikan segar-segar Baik. Bersih lembu di sini. Satu yang istimewa di kebun ni, di ladang ni, lembunya tidak berbau. Tidak berbau sangatlah, kira tidak ada bau walaupun keadaan dia begini tapi bau amat kurang. Kalau gambar nampak kecil kan, tengok depan-depan. Wih, merah tu. Okey. Ini dah tu. Wah, ni suasana lembu dia. Suasana kandang dia. Suasana kandang. Ni Tok Hassan dengan Tuan Haji Syuaib pengurusi dengan timbalan pengurusi Bertungkul lumus. Dia amat ada terundak kambing untuk kekah. Kambing untuk keka pun ada Ya. tu dia kambing untuk keka atas kandang, nanti kita tengok kambing. Pawai 3. Okey, ini lembu pawai Oh, pawai punya berapa ekor Ada 3 ekor. 3 ekor. Mana satu? Okey. Satu merah kaca. Agak yang pawai punya ni dah umur berapa tahun? Cik Umur Ahmad? dah 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas kebanyakannya. Okey. Oh, tak ada lalat, tak ada bau lah. Tak ada lalat, semua tak ada. Bersih. Tok, ini okey Tok. Yang putih ni. Putih ni cantik Tok. Tak kisahlah. Jadi dia punya lagi mesti sampai 80 kilo. 80 kilo Okey. 80 kilo alhamdulillah lah. Yang ini Mat, yang hitam ni baju besar tak? Yang mana yang hitam ni? Semua sama lah Pak. Kurang Tahun lepas Saudi sama Sama. Okey, Utabi kan. Yang ni semua dah 2 tahun sudah berapa demam. Masalah bagi. So macam ni, saya buat macam ni. Ni besar saya ni. Okey, macam ni tu. Saya buat macam ni. Ini saya tunjuk dulu. Okey. Saya akan tangkap lagi yang ekor punya. Kalau saya dapat lagi besar punya yang macam ni, saya bagi kat tahu. Okey. Saya ni kita tunjuk sampel tu. No problem. Semua yang Abang tu itu dah nampak dia. 2 tu ada kalau apa dia saya akan Ada gambar yang betul tu. okey. Saya kata. Tahun depan dia dapat Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ni power dengan saya daripada 2022 sampai ke hari ni kita berurusan. Okey, baik. InsyaAllah kita akan melaksanakan ibadah korban ni pada hari raya korban ketiga selepas solat Jumaat. Maknanya wakil daripada Power, Tuan Nadia Hassan ni Power Tuan Nadia Hassan dengan Nadia Syuaib dia akan datang dan saya akan tunjukkan lembu yang betul baru kita akan sembelih. Okey, saya nak bagi tahu step kita macam mana kita proses. Okey, first kita dah sembelih, kita dah lapah apa semua, perut semua kita dah bersihkan. Daging kita akan masuk dalam korung. Di mana hari Sabtu pagi saya akan bawa ke Pawai Teluk Melenggun. Dalam tempoh yang tersebut, daging tu darah dia akan turun. So kebanyakan daging tak rosak tu tak adalah. So kualiti tu yang kita kena jaga. Kualiti, main the quality sebab daging segar dengan penjagaan tu kita kena faham method dia tu. So bila sehari tu darah dia dah turun, bila saya hantar daging dia chill, so dia freshness dia tu ada kat situ. Freshness dia ada kat situ. Okey. So insyaAllah kita akan buat yang terbaik. Berdasarkan pengalaman saya akan bagi yang terbaik Itu dia untuk Pawai. penerangan daripada Cik Ahmad kita Semoga dapat menarik perhatian kepada sesiapa yang nak buat. Apa saja sebut yang terbaik. Tu. Bukan sekadar untuk Pawai, Betul. untuk sesiapa yang Semua. berurusan Untuk dengan semua. Cik Ahmad, dia akan memberi yang terbaik mungkin. Betul Kita dah lama bukan saya dua tu. Daripada 2004 daripada saya. Ni induk ni memang kita simpan kita cuci lah. Dia sebab dah kering. Memang kita cuci. Kita cuci belum selesai sebelum kita cuci.
Berada di mana ni? Buaya. Kampung Sungai Buaya Banting. Banting. Kuala Langat. Tok Hasan begitu serius untuk menangkap gambar-gambar lembu. Dia bagi cakap dia lah. Kita bagilah barang-barang yang standard lah kan. Sebab tu dia cakap kat dia. Kalau kau nak tulis setengah, lagi. Apa kira? 5 reban. Cuba abang kira ada berapa banyak kambing ni. Tengok kelihatan. Agak-agak kambing ni ada berapa ekor, Mat? Semua. Jantan. Semua. Semua. Anggaran. Semua. Semua dah 50 lah. Dari sana sampai sini. Lebih. Anggaran je lah. Kambing. Kambing je lah. Anggaran je lah. Kambing ni. Ni kambing tengah berehat ya. Boleh di Ni kambing berehat. Kambing berehat ya. Kambing dia berehat. Dengan anak kambing. Ini dia kambing-kambing sesuai untuk buat akikah. Kambing-kambingnya. Tahun depan pun kita maintain dengan harga ni. Tak payah yang semua. Orang lagi yang tu. Oh, yang tengkuk tu. Air 2 hari lepas RM9,000 ni. RM9 ni laku RM33 kilo tu. Untuk makluman kepada sesiapa yang berhajat untuk buat korban kerbau. Juga ada di tempat Cik Ahmad ni. Jadi Kita kerbau. tunjuk gambar. Ini kerbau daripada Mat. Dari mana Mat? Cik Mat, kerbau ni daripada mana? Jadi tempatan je. Kerbau tempatan. Terbaik, sihat, gemuk. Ini sapi. Cik Ahmad, harga kerbau ni pun sama dengan lembu ke Cik Ahmad? Kebal lagi tinggi sikit. Tinggi sikit Sapi. Agak-agak satu ekor berapa ni? RM6,000 lebih. RM6,000 lebih. Kalau buat korban, satu kepala berapa? 900. 900 lebih ya. Kerbau sapi. Kerbau sapi, tempatan. Kerbau sapi ya. Oh, insya-Allah next time Pawai akan buat kerbau pula. Daging kerbau. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada orang yang bersetuju nak sembelih kerbau, kita boleh buat kerbau Berapa mak ini? Dia pun mau. Oh, ada orang bagi pisang pula. Wah, ini memang bagus. Terima kasih tuan. Okey. Kamu Nandri. Dan Bu Jinat nak ikut Haji Suhaib balik. Awak dia nak ikut Haji Suhaib balik. Dia nak makan pisang. Oh, nak makan pisang. Dia nak betul lah. Dia manja lah dia. Ini salah satu ekor yang kawan saya tu. Enak Mat. Oh, manja dengan Haji Suhaib. Lembunya manja Baru tubuh tanduk Manja dia. Wah, jinak dia. Tengok. Masuk Tok Hasan. Dulu baju merah saya takut. Sekarang ni. Dia kecil belah lembu. Jangan. Dia tak daya, kita manjakan kau. Jantan. Inilah sekitar kampung di mana Encik Ahmad memelihara lembu Kampung masih tradisional, banyak pokok-pokok sekitaran dia di kawasan Banting, Kuala Langat Kalau tuan-tuan nak menghala ke kawasan ini, boleh lalu Teluk Panglima Garang, melalui highway baru Pulau Indah, terus menghala ke sinilah ke Banting itu jalan yang paling terdekat lah. Inilah keadaan kampung dengan cuaca yang begitu bagus, sejuk, permai. Ada nangka pula tu nangka.